saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Saudara pengurusi dan saudara-saudara yang mengemukakan soalan, ada 3 soalan. Soalan yang pertama tentang kenaikan gaji. Kenaikan gaji adun di Kelantan berlaku dalam suasana dikatakan mangsa banjir masih lagi ada yang tinggal di bangsa-bangsa dan di khemah-khemah. Saya nak sebut tentang mangsa banjir tu. Kita mangsa banjir ni semua kita dah buat rumah untuk mereka. Cuma ada yang telah siap, ada yang belum siap. Kita selepas berlakunya banjir, dalam proses kita membina rumah, kita telah pun menyewa rumah-rumah untuk mereka. Dan kita beri peluang mereka sewa sendiri pun kita bayar, kerajaan negeri bayar. Mereka boleh cari rumah sewa. Kalau tak nak yang kita cari, kita akan bayar. Jadi rumah ada yang dah siap, dah diduduki, dan ada lagi yang masih belum siap. Tetapi mereka ditempatkan di rumah-rumah sewa yang dibayar oleh kerajaan. Adapun yang tinggal di khemah, memang mereka tak nak pindah. Kerana bila mereka berada di khemah, derma yang datang kepada mereka mencurah-curah. Ini yang menyebabkan orang pandang tak elok kepada kerajaan negeri. Kita dah bagi nasihat. Kalau nak kata bagi amaran, takut keras sangat. Kalau kita nak pergi sodok khemah, kan jadi isu lain pula. Inilah masalahnya. Kerana pernah berlaku yang tinggal di bawah khemah, ada seorang daripada Qatar, Arab daripada Qatar, bila dia pergi melawat mangsa banjir, dia tengok ada yang duduk di bawah khemah, dia bagi derma 60,000 cash. Ini yang dia orang tak nak pindah daripada khemah. Jadi kita dah buat kenyataan berkali-kali dalam akhbar pun kita buat kenyataan. Jadi tolong beritahu, bukan kita tak ambil hal. Semua kita arah pindah di rumah sewa yang kita sedia, ataupun mereka cari, kita bayar. Memang mereka tak nak pindah. Jadi kita nak buat macam mana? Rumah ni kita dah bina. Jangan kata kita tak selesai. Duit pun ada, bukan tak ada. Duit pun ada. Kerajaan negeri menyerahkan tanah kepada kerajaan pusat pun kita serah percuma tanah untuk dibina rumah kepada mangsa banjir. Percuma. Cuma apa yang berlaku, ada kerajaan pusat, ada yang mereka beli sendiri tanah tu kerana ada kepentingan-kepentingan tertentu. Seperti yang berlaku di Gua Musa. Saya boleh sebut yang berlaku di Gua Musa, di mana mereka dapat peruntukan khas dan ada orang UMNO nak jual tanah. Jadi tanah kerajaan negeri bagi tawaran kepada dia, tak ambil, dia beli guna duit kerajaan pusat. Ini UMNO punya cerita lah. Itu tak apa, itu dia punya hal. Tapi makna tanah kita bagi. Ada juga mereka kata tanah tu tempat tinggi. Memanglah bila kita nak pindah mangsa banjir, takkan kita nak letak tepi sungai. Dan tanah kerajaan ini memang kadang-kadang ada tempat tinggi. Memang prasarana tu kerajaan pusat kena buat lah. Kena habiskan duit sikit. Tapi maknanya kita bagi. Kalau di Kuala Kerain memang ada tanah yang di tempat yang dah elok, di Telekung, Kampung Telekung, kita sudah bina. Kita bina, kita bagi rumah, kita bagi tanah, kita bagi. Percuma. Jadi tolong beritahu. Maknanya yang duduk bawah khemah tu tak nak pindah. Itu. Kemudian isu kenaikan gaji.